Geng, kasut terbaru daripada X-Step 2000km 5.5 Pro. Okey, ada dua upgrade untuk version terbaru ni. Pertama dari segi upper dia, yang ni dia bagi jenis water repellent. Kau nak berlari waktu hujan ataupun kau nak berlari tengah padang yang basah, air tak mudah masuk. Insole dia lebih tebal, lebih lembut, lebih selesa bila kau berlari. Cuma dari segi breathability dia agak kurang sikit berbanding dengan version lama. Dari segi berat kasut, yang ni dia agak berat sikit tapi tak jauh sangat perbezaan dia. Dari segi cushion masih lagi pakai super critical foam jenis Peba. Bila kau berlari tu sangat melantun-lantun. Bila kau berlari tu energy return dia sangat-sangat padu, lebih kurang 75%. Melantun-lantun, nak layan pace 5 ke bawah tu steady saja. So yang mana tengah cari satu kasut jenis all-rounder, nak buat speed session, nak buat easy run, tak nak banyak kasut, yang ni sangat-sangat sesuai untuk korang. Daripada easy run, nak buat speed session sampailah kau nak masuk FM ataupun HM, yang ni sangat-sangat aku recommend. Overall tak jauh sangat beza antara versi baru dengan versi lama, depend pada korang kau suka design yang mana. Kalau suka design yang terbaru, kau check dekat bawah, banyak colorway, sizing pun masih lagi banyak. Sebelum harga naik, sebelum habis stok, kau check berapa harga kau dapat. Assalamualaikum.